Tapi untuk aktiviti di lokasi kita akan selain masak berbuka puasa sama, kemudian kita akan menyampaikan barangan keperluan masyarakat setempat. Kita akan ada tazkirah agama di situ. Sebab kita bukan sekadar buat di masjid. Kalau dulu-dulu betul kita akan pergi ke lokasinya masjid ke masjid. Tapi kali ini tidak. Kita akan cari lokasi yang pelbagai kaum agama boleh datang untuk merasai apakah itu jelajah Ramadan. Okey. Kita dah berada di minit-minit terakhir. Tadi Tuan sebut ada lagu khas tahun ini. Kali pertama sepanjang penganjuran. Kita oleh Tuan Saiful Zaman. Nak bagi sikit. Saya difahamkan dah share sikit kan satu rangkap kan? Dah share sikit di media sosial satu rangkap. Sebab lagu tu kita embargo untuk semasa pelancaran oleh Datuk Ketua Pengarah Penyiaran di Johor. Tapi saya boleh sampaikan dua baris. Ramadan hadir bawa cahaya, menyatukan hati segenap jiwa. Dan penyanyinya Amir Masdi bukan saya. Dan pencipta kepada lirik tersebut adalah Tuan Saiful Zaman, dan melodinya juga dihasilkan oleh Tuan Saiful Zaman. Memang berbakat. Melodi saya dan juga dengan komposer Darian. Saya nak akan sentuh anak-anak muda tu. Itu satu pembaharuan lah kan. Wah, ada lagu tema tu yang beza untuk tahun ini. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti pada pelancaran jelajah Ramadan nanti pada 16 hari bulan di Johor Bahru. Terima kasih banyak Tuan Saiful Zaman kerana sudi berkongsi bersama dengan kita bersama dengan jelajah Ramadan 2026, dan pastinya kami di Selamat Pagi Malaysia juga setiap hari biasanya kita akan bawakan perkembangan tim jelajah ini yang berada di lokasi-lokasi untuk kita berikan kepada anda semua heads up seterusnya di mana lokasi seterusnya dan sebagainya. Dan sedikit mungkinlah pesanan daripada Tuan sendiri untuk kita persediaan terutamanya menjelang Ramadan ini. Jadi jelajah Ramadan ini banyak yang telah pun kita persiapkan untuk memastikan orang kata perjalanannya dan juga perancangan itu dapat direalisasikan sebaik mungkin supaya dapat menyantuni masyarakat semua dalam keadaan yang sangat baik, insya-Allah. Kita sebagai manusia kita tidak lari daripada melakukan kesilapan sama ada besar ataupun kecil, dan kita kena sentiasa melihat cermin dan muhasabah diri. Jadi kita kena perbaiki daripada setiap masa. Dan harapan kita untuk jelajah Ramadan pada tahun ini ialah jelajah Ramadan ini untuk menjadi platform pembinaan masyarakat madani yang menyatukan, memupuk rasa empati, memupuk rasa yang memerlukan dan memupuk rasa persahabatan dengan setiap lapisan masyarakat tanpa mengira agama, kaum dan juga kepercayaan. Jadi sama-sama kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh ukhuwah dan juga persahabatan. Dan juga jangan lupa untuk anda semua untuk saksikan juga rancangan yang telah pun disediakan oleh kami di RTM ini untuk mengisi bulan Ramadan anda. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Saiful Zaman kerana sudi berkongsi berkenaan dengan jelajah Ramadan 2026 Satu Suara Satu Jiwa, yang mana Tuan Saiful Zaman merupakan pengarah bahagian program radio. Terima kasih banyak. Dan atas nasihat dan juga saranan yang diberikan tu menyentuh hati. Ya, betul. Ramadan ni merapatkan ukhuwah kita, jadi perlu untuk kita refleksi diri kita jugalah, muhasabah diri untuk menjadi insan yang lebih baik pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton kami seawal jam 8 pagi tadi. Banyak telah pun kami kongsikan kepada anda